Pernah tak anda perasan, bila sudah lepas umur 60 tahun, waktu bangun pagi jari terasa keras, lutut baru bergerak sikit sudah berbunyi, berjalan beberapa langkah pun kaki mula lemah. Pergi klinik, doktor cakap bacaan masih normal, cuma usia makin meningkat, balik rumah dan lebihkan rehat. Tetapi, saya mesti beritahu anda satu hakikat. 90% gejala ini bukan semata-mata sebab tua, tetapi sebab tubuh anda sedang kekurangan sesuatu. Kurang apa? Bukan kurang nasi dan bukan juga kurang ubat, tetapi kurang satu jenis sayur yang setiap hari ada di pasar, malangnya bahagian paling bernilai sering dibuang oleh kebanyakan orang. Nama saya Dr. Ahmad Firdaus bin Rahman. Saya berkhidmat selama 35 tahun sebagai doktor ortopedik di Kuala Lumpur. Selepas bersara, hampir setiap pagi saya pergi ke pasar dan memerhati. Saya dapati warga emas yang masih berjalan ringan, dalam bakul sayurnya hampir selalu ada sayur berwarna terang, manakala yang jalannya makin perlahan selalunya hanya beli kobis dan lobak putih. Tinjauan Persatuan Pemakanan menunjukkan lebih 73% warga emas mengalami kekurangan kolagen yang serius dalam tubuh. Dan apabila mencecah umur 65 tahun, jumlah kolagen itu boleh susut sekitar 40% berbanding ketika umur 40 tahun. Kolagen ialah pelincir pada sendi, rangka penguat pada tendon dan daya anjal pada salur darah. Tanpanya, tubuh ibarat bangunan yang hilang besi penyangga. Hari ini saya mahu kongsikan 8 jenis sayur yang tidak mahal, mudah didapati di pasar dan boleh membantu tubuh mendapatkan bahan mentah, mengaktifkan sistem pemulihan serta membersihkan unsur yang merosakkan kolagen. Saya akan terangkan dari nombor 8 sampai nombor 1. Semakin ke belakang, semakin kuat kesannya. Sayur nombor 3 pernah membantu seorang warga emas di Penang selepas 6 minggu. Tahap sakitnya turun daripada 8 kepada 3. Tetapi ramai orang terus menolaknya hanya kerana rupa dan rasanya agak pelik. Ingat satu perkara, ubat terbaik tidak semestinya ada di farmasi. Selalunya ia ada di dapur rumah anda sendiri. Jadi sekarang kita mula dengan nombor 8. Ramai orang tanya saya, "Doktor, saya pun makan protein, telur, ikan, ayam, daging hampir setiap hari. Kenapa sendi saya masih sakit?" Saya selalu jawab, anda memang ada bahan, tetapi belum ada pekerja dan alatnya. Ibarat anda sudah beli bata dan simen, tetapi tiada tukang, tiada sudip, tiada peralatan, macam mana rumah mahu dibina? Tubuh memerlukan 3 perkara untuk menghasilkan kolagen dengan betul. Hari ini kita mulakan dengan 3 perkara itu dahulu. Nombor 8 ialah sejenis sayur yang warnanya terang, rasanya rangup dan segar, tetapi selalunya cuma dijadikan hiasan di tepi pinggan. Ramai orang pandang ringan, seolah-olah ia sekadar penyeri warna pada makanan. Tetapi kalau saya beritahu anda bahawa hanya dengan setengah biji sahaja, sayur ini boleh memberi bekalan vitamin C yang jauh lebih tinggi daripada keperluan harian tubuh, apa pendapat anda? Sayur itu ialah lada benggala merah. Musim hujan tahun lalu, di hadapan surau kawasan perumahan di Shah Alam, saya bertemu dengan Pak Rahim. Dia berjalan perlahan dengan tongkat di tangan. Baru beberapa langkah sudah berhenti untuk tarik nafas. Bila nampak saya, dia senyum pahit lalu berkata, "Doktor, di setiap kali cuaca sejuk atau hujan, lutut saya terasa macam dicucuk jarum dari dalam. Ubat tahan sakit saya makan berkotak-kotak, tetapi tetap juga tidak banyak berubah." Saya tanya dia, "Pak Rahim selalu makan sayur tak?" Dia kata, "Makan juga. Kobis, lobak putih, sawi, itu sajalah hampir setiap hari." Saya tanya lagi, "Yang berwarna terang macam merah, kuning, oren tu macam mana?" Dia terdiam seketika, kemudian jawab, "Bukankah itu makanan orang muda? Kita dah tua, makan benda macam itu pun apa gunanya?" Saya terus tersenyum, sebab hakikatnya adalah sebaliknya. Selepas umur 60, tubuh kita lebih memerlukan sayur yang berwarna terang seperti ini. Saya cadangkan dia makan setengah biji lada benggala merah setiap hari.
Kalau boleh, makan mentah lebih baik. Hiris nipis-nipis dan campur dalam ulam, salad. Atau makan begitu sahaja. 2 bulan kemudian, Pak Rahim datang cari saya semula. Kali ini, dia tidak lagi bertongkat dan langkahnya jauh lebih ringan. Dia kata, "Doktor, lutut saya betul kurang sakit sekarang. Dan bukan itu saja, kuku saya pun nampak lebih kuat. Dulu rapuh, senang sangat patah. Sekarang, rasa lebih keras dan sihat. Itu bukan kebetulan." Vitamin C dalam lada benggala merah memainkan peranan besar dalam pembentukan kolagen. Ia seperti ketua yang mengarahkan asid amino supaya tersusun rapi, menjadi gentian kolagen yang kuat dan anjal. Tanpa vitamin C yang cukup, tubuh sukar membina semula tisu yang rosak. Sendi jadi lebih mudah haus dan pemulihan pun jadi perlahan. Satu kajian yang diterbitkan dalam Jurnal Pemakanan Klinikal pada tahun 2020 menjejak lebih 1,000 orang berumur 60 tahun ke atas dan mendapati bahawa mereka yang mengambil vitamin C dalam jumlah tinggi mempunyai kekuatan tulang yang lebih baik, pergerakan yang lebih pantas dan tanda keradangan dalam badan yang lebih rendah. Jadi bagaimana cara terbaik untuk makan lada benggala merah? Saya beri anda 3 cara mudah. Pertama, makan mentah adalah pilihan paling baik kerana vitamin C sangat sensitif pada haba. Bila dimasak terlalu lama, sebahagian besar kandungannya akan hilang. Anda boleh hiris halus dan gaul dalam salad, tambah ke dalam sandwich atau jadikan kudapan petang. Kedua, kalau anda mahu tumis juga, ikut satu prinsip mudah, masukkan pada saat akhir dan tumis sangat sekejap sebelum terus diangkat. Dengan cara ini, kandungan vitamin C tidak banyak musnah. Ketiga, ambil bersama sedikit lemak sihat seperti minyak zaitun ataupun beberapa biji kacang. Kenapa ini penting? Kerana pigmen merah semula jadi dalam lada benggala akan lebih mudah diserap apabila ada lemak yang membantu. Ingat, anda tidak perlu makan banyak. Setengah biji sehari sudah memadai. Yang lebih penting bukan jumlahnya, tetapi konsistensi. Tubuh tidak berubah hanya kerana satu kali makan. Tetapi, bila anda beri nutrien yang betul setiap hari, sedikit demi sedikit, ia akan mula membina semula apa yang selama ini hilang. Bila bahan binaan sudah ada, apa lagi yang tubuh perlukan untuk benar-benar membaiki dirinya? Nombor 7 ialah bayam. Sejak kecil ramai antara kita dengar orang tua-tua cakap makan bayam bagi kuat badan. Cuma apa yang kebanyakan orang tidak tahu ialah kekuatan sebenar bayam bukan terletak pada perkara yang selalu disebut. Ramai sangka bayam bagus sebab zat besinya tinggi, tetapi hakikatnya zat besi daripada bayam tidak mudah diserap tubuh. Namun, bayam ada satu unsur yang selepas umur 60 menjadi sangat penting, malah bagi sesetengah orang boleh menjadi penyelamat yang senyap. Di Ipoh ada seorang makcik bernama Puan Salmah, umur 65 tahun. Dia pernah mengadu kepada saya bahawa setiap pagi bila bangun dari katil, kedua-dua kakinya terasa longgar dan lemah, sampai berdiri pun tidak stabil. Dia sudah beberapa kali pergi buat pemeriksaan. Jawapan yang diterima tetap sama. Tiada masalah besar, cuma faktor usia. Tetapi, dia tidak mahu menerima begitu sahaja. Saya cadangkan satu perkara yang sangat mudah. Setiap pagi, minum semangkuk sup bayam dengan telur. Suam, lembut, mudah dihadam dan tidak membebankan perut. Selepas sebulan, saya terserempak dengannya di pasar pagi. Dia tersenyum sambil berkata, "Sekarang bila saya keluar beli sayur, jiran pun tegur kenapa langkah saya nampak lebih ringan dan bertenaga. Kenapa ini boleh berlaku? Kerana lebih daripada separuh warga emas sebenarnya kekurangan magnesium. Tetapi sangat sedikit yang menyedarinya. Magnesium membantu otot menjadi lebih rileks, membantu isyarat saraf bergerak lebih lancar dan dalam masa yang sama menghidupkan proses pembentukan kolagen dalam tubuh. Kalau magnesium tidak cukup, anda makanlah protein sebanyak mana pun,
hasilnya tetap tidak sempurna. Ibarat anda sudah ada pasir, simen dan bata, tetapi tidak ada pekerja yang menyusunnya. Rumah itu tidak akan siap. Satu kajian yang diterbitkan dalam jurnal Penyelidikan Unsur Surih Biologi pada tahun 2018 mendapati bahawa warga emas yang mengambil magnesium lebih tinggi melalui makanan mempunyai tisu penyokong yang lebih anjal dan risiko masalah pergerakan serta kekejangan menurun dengan ketara. Jadi bayam patut dimakan bagaimana? Kalau boleh, makan segar sebagai salad supaya lebih banyak vitamin dan mineral kekal terpelihara. Kalau mahu tumis, gunakan sedikit minyak yang baik supaya penyerapan lebih lancar. Atau seperti Puan Salmah tadi, masak sup bersama telur. Kalau ditumis atau dimasak bersama lauk lain, masukkan bayam pada hujung masakan supaya khasiatnya tidak banyak hilang. Sebab itu, saya selalu kata, bayam bukan sekadar sayur untuk tambah darah seperti yang ramai sangka, tetapi sayur yang membantu sendi, saraf dan tenaga tubuh kembali hidup perlahan-lahan dari dalam. Bila pekerja sudah ada, bata sudah ada, simen pun sudah ada, masih ada satu perkara lagi yang tubuh perlukan, iaitu pelincir yang menjaga pergerakan supaya tidak terus haus. Nombor 6 ialah bendi. Ini antara sayur yang ramai orang tidak suka kerana teksturnya berlendir dan agak melekit. Tetapi, kalau saya beritahu anda bahawa lapisan licin itulah sebenarnya bahagian yang paling dihargai oleh sendi, mungkin pandangan anda akan berubah. Di Seremban, ada seorang pakcik bernama Encik Halim. Sebelum bersara, dia memandu teksi hampir 30 tahun. Dia pernah beritahu saya, lututnya sudah terlalu haus. Bila duduk mencangkung, dia sukar bangun semula. Anak perempuannya terbaca satu perkongsian tentang manfaat bendi untuk sendi. Lalu, hampir setiap hari, dia masakkan satu pinggan bendi untuk ayahnya. 3 bulan kemudian, Encik Halim boleh mencangkung semula untuk bermain dengan cucunya. Dia cakap kepada saya dengan wajah yang sangat terharu, saya sangka, beginilah hidup saya sampai habis, rupanya masih boleh berubah. Kenapa? Bendi boleh membantu sampai begitu sekali. Kerana lendir semula, jadi pada bendi mengandungi bahan seperti pektin dan beberapa komponen tumbuhan yang boleh membentuk lapisan perlindungan pada permukaan sendi. Kesannya, seolah-olah anda menitiskan minyak pada engsel pintu yang sudah lama berbunyi. Geseran berkurang, pergerakan jadi lebih lancar dan rasa sakit pun perlahan-lahan mereda. Apabila usia meningkat, kolagen terus menurun, sendi mula kering, keras dan mudah meradang. Di situlah bermulanya banyak rasa sakit yang dianggap biasa oleh orang tua. Dalam satu kajian yang diterbitkan pada tahun 2021 dalam jurnal Biologi Gunaan, didapati bahawa ekstrak bendi boleh membantu mengurangkan keradangan sendi dan pada masa yang sama meningkatkan ketumpatan kolagen dalam tisu penyokong. Jadi, bagaimana cara terbaik untuk makan bendi? Jangan masak terlalu lama kerana itu akan merosakkan banyak manfaatnya. Celuh sekejap sahaja, kemudian makan bersama sedikit kicap atau minyak bijan atau potong nipis dan tumis cepat bersama telur. Kalau anda memang tidak tahan teksturnya yang berlendir, hiris lebih nipis dan rendam sekejap sebelum masak. Tetapi, satu perkara penting, jangan basuh sampai hilang semua lendir itu kerana itulah bahagian yang paling bernilai. Jadi mulai hari ini, jangan cepat menolak bendi hanya kerana teksturnya. Apa yang ramai anggap mengganggu, mungkin sebenarnya itulah pelincir semula jadi yang tubuh anda cari selama bertahun-tahun. Bahan asas sudah ada. Tetapi, kenapa masih ramai orang makan semua ini dan tetap tidak nampak perubahan yang jelas? Saya perlu beritahu anda 3 kesilapan yang paling biasa berlaku. Kesilapan pertama ialah memasak terlalu lama. Ramai warga emas memang sudah biasa memasak sayur sampai terlalu lembut kerana rasa lebih mudah dimakan. Masalahnya, bila lada benggala merah dimasak terlalu lama, sebahagian besar vitamin C akan hilang.
Kalau direbus atau dimasak terlalu lama, nilainya turun dengan banyak. Jadi, ingat satu perkara, mudah kalau boleh makan mentah, makan mentah. Kalau mahu masak juga, masukkan pada hujung masakan dan angkat cepat. Kesilapan kedua ialah makan tanpa lemak sihat. Ramai orang hanya hiris lada benggala dan makan begitu sahaja, tetapi pigmen merah semula jadinya lebih mudah diserap apabila ada sedikit lemak yang baik. Kalau anda tambah sedikit minyak zaitun atau makan bersama beberapa biji kekacang, penyerapan akan jadi jauh lebih baik. Kesilapan ketiga ialah makan sekali dua, lalu terus berharap badan berubah. Makanan bukan ubat yang hari ini makan esok terus sembuh. Tubuh membaiki dirinya perlahan-lahan. Sekurang-kurangnya 4 minggu barulah perubahan mula terasa dengan lebih nyata. Sebab itu, makan dengan betul sahaja tidak cukup. Anda juga mesti konsisten dan sabar. Sekarang kita masuk ke bahagian kedua yang ramai orang terlepas pandang. Ada orang sudah ikut semua yang saya sebut tadi. Lada benggala sudah makan, bayam sudah makan, bendi pun sudah masuk dalam menu. Tetapi hasilnya masih kurang jelas. Kenapa? Kerana anda terlalu fokus pada membina semula tubuh, tetapi terlupa membersihkan apa yang sedang merosakkannya dari dalam. Dalam badan, ada satu keadaan yang dipanggil keradangan senyap. Ia tidak menjerit, atau tidak membuat anda rebah serta-merta, tetapi hari demi hari ia mengganggu pembentukan kolagen dan merosakkan tisu yang cuba dipulihkan. Ibarat tapak pembinaan yang penuh dengan sisa batu, kayu dan besi buruk, walaupun bahan binaan baru sampai, bangunan tetap sukar untuk berdiri kukuh. Sebab itu, 3 sayur selepas ini tugasnya bukan lagi sekadar memberi bahan, tetapi bertindak sebagai pembersih dan pembantu pemulihan dari dalam. Nombor 5 ialah sejenis sayur daripada keluarga crucifer yang bukan sahaja membantu pembentukan kolagen, malah membersihkan sisa kerosakan dalam tubuh. Dalam senarai ini, fungsinya memang sangat istimewa. Sayur itu ialah brokoli. Mungkin anda rasa ia biasa sahaja, tetapi dalam brokoli ada satu komponen khas yang sangat berharga, iaitu sulforaphane. Bahan ini membantu mengaktifkan sistem pembaikan semula jadi tubuh. Di Petaling Jaya, ada seorang cikgu bersara bernama Encik Zulkifli, umur 67 tahun. Dahulu, dia mengajar sains di sekolah menengah. Dia pernah mengadu kepada saya bahawa sendi jari tangannya makin membesar, makin keras dan setiap pagi tangannya sukar digenggam rapat. Saya minta dia makan brokoli setiap hari dengan cara kukus ringkas supaya khasiatnya lebih terpelihara. 2 bulan kemudian, dia datang semula dan berkata dengan wajah berseri, "Doktor, jari saya makin ringan. Saya sudah boleh main organ semula di rumah." Bagi dia, itu bukan sekadar perubahan kecil. Itu bermaksud dia mendapat semula sebahagian kegembiraan hidupnya. Jadi, apa sebenarnya sulforaphane buat dalam badan? Ia membantu melindungi sel yang membina kolagen supaya tidak cepat rosak akibat keradangan. Dalam masa yang sama, ia juga membantu mengurangkan sisa oksidatif pada kawasan sendi. Bayangkan, anda membina rumah sambil pada masa yang sama membersihkan sampah di sekeliling tapak. Barulah binaan itu boleh jadi kukuh dan tahan lama. Satu kajian pada tahun 2020 dalam jurnal Fisiologi Sel menunjukkan bahawa sulforaphane boleh membantu mempercepat pemulihan rawan yang rosak dan mengurangkan keradangan pada tisu penyokong. Jadi bagaimana cara makan brokoli yang paling baik? Cara terbaik ialah kukus selama 3 hingga 5 minit sahaja. Itu sudah cukup untuk melembutkannya tanpa merosakkan terlalu banyak bahan aktif. Anda boleh makan dengan sedikit minyak zaitun dan titisan jus lemon untuk bantu penyerapan. Kalau mahu tumis, dan masukkan pada hujung masakan dan kacau sebentar sahaja sebelum diangkat. Ada satu petua kecil yang ramai orang tidak tahu. Selepas brokoli siap dimasak, taburkan sedikit serbuk mustard.
Ini boleh membantu menjadikan komponen aktifnya lebih berkesan. Kadang-kadang bukan brokoli itu yang kurang kuat, tetapi cara kita menyediakannya yang membuat khasiatnya tidak keluar sepenuhnya. Selepas sampah dibersihkan, satu lagi perkara penting ialah melancarkan aliran. Nombor 4 sangat penting bagi mereka yang bila berjalan, kaki terasa sejuk, berat, kebas atau betis seperti dicucuk-cucuk halus. Kalau ini yang anda alami, masalahnya mungkin bukan semata-mata pada otot, tetapi pada peredaran darah. Sayur yang sangat berguna untuk tujuan ini ialah ubi bit. Fungsinya seperti membantu membuka laluan dalam salur darah supaya darah bergerak dengan lebih lancar. Bila aliran menjadi lebih baik, oksigen dan nutrien lebih mudah sampai ke sendi dan saraf. Di Klang ada seorang lelaki bernama Pak Su Hasan, umur 69 tahun. Dulu dia bekerja di pelabuhan. Beberapa tahun kebelakangan ini kakinya makin berat. Berjalan tak sampai 500 meter pun sudah kena berhenti beberapa kali. Hujung jari kaki pula selalu kebas. Saya cadangkan dia minum setengah cawan jus ubi bit segar setiap hari tanpa gula tambahan. Sebulan kemudian dia datang semula dan kata, "Doktor, sekarang saya boleh jalan ke pasar tanpa berhenti. Rasa macam kaki saya jadi muda semula." Saya kata kepada dia, sebenarnya bukan kaki jadi muda, tetapi aliran darah sudah mula dibantu. Ubi bit kaya dengan nitrat semula jadi. Bila masuk ke dalam tubuh, bahan ini ditukar kepada sebatian yang membantu mengembangkan salur darah dan meningkatkan jumlah aliran. Satu kajian dalam jurnal pemakanan pada tahun 2019 mendapati bahawa warga emas yang minum jus ubi bit mengalami peningkatan aliran darah pada bahagian kaki dan daya tahan berjalan yang lebih baik. Bila aliran bertambah baik, vitamin C, asid amino dan mineral lebih mudah dihantar ke kawasan yang memerlukannya. Hanya selepas itu, pembentukan kolagen dapat berjalan dengan lebih lancar. Jadi bagaimana cara terbaik untuk makan ubi bit? Cara yang paling baik ialah kukus atau panggang. Jangan rebus terlalu lama kerana banyak khasiat akan larut keluar. Anda juga boleh jadikan jus, tetapi jangan tambah gula. Satu lagi cara mudah ialah hiris nipis dan campur dalam salad bersama sedikit limau atau lemon kerana ini membantu penyerapan nitrat dengan lebih baik. Jumlah yang sesuai ialah setengah biji hingga sebiji sehari. Tidak perlu berlebihan. Kalau pada awal-awal anda dapati warna air kencing sedikit kemerahan, jangan cemas. Itu biasanya hanya kesan pigmen semula. Jadi ubi bit. Kadang-kadang tubuh bukan tidak mahu pulih, cuma laluan penghantaran nutrien ke tempat yang rosak sudah terlalu sempit dan perlahan. Ubi bit membantu membuka jalan itu semula. Sampai di sini, saya perlu jelaskan 3 salah faham besar tentang kolagen yang ramai orang masih percaya sampai hari ini. Salah faham pertama ialah minum sup tulang kononnya terus boleh menambah kolagen. Hakikatnya, kolagen daripada haiwan itu bila masuk ke dalam perut akan dipecahkan menjadi asid amino seperti makanan berprotein yang lain. Ertinya, ia tidak terus pergi ke sendi atau kulit dalam bentuk asal. Tubuh anda tidak perlukan kolagen yang ditilan bulat-bulat, tetapi perlukan bahan mentah yang cukup untuk membinanya semula dengan cara yang betul. Salah faham kedua ialah ambil kalsium sahaja sudah cukup untuk lindungi sendi. Ini pun tidak tepat. Kalau kerangka kolagen dalam tubuh sudah lemah, kalsium tidak tahu hendak masuk ke mana. Kadang-kadang ia mendap di tempat yang salah, termasuk pada tisu lembut dan sekitar sendi, lalu menambah kekakuan. Sebab itu kita selalu nampak orang ada pertumbuhan tulang yang tidak sepatutnya atau sendi yang makin keras walaupun sudah lama makan suplemen. Salah faham ketiga ialah serbuk kolagen. Ialah jalan paling cepat. Terus terang saya cakap, banyak produk di pasaran dijual dengan janji yang terlalu indah. Penyerapan sebenar tidak setinggi yang orang sangka. Dalam banyak keadaan,
Hasilnya langsung tidak setanding dengan makanan sebenar yang membekalkan vitamin, mineral dan bahan pelindung secara lengkap. Sebab itu saya kata, jangan lagi habiskan wang pada tempat yang salah. Jawapannya bukan semestinya di rak produk mahal. Selalunya, jawapan itu ada di pasar, di kedai runcit dan di dapur rumah anda sendiri. Sekarang kita masuk kepada nombor 3, iaitu sayur yang dari awal saya cakap paling ramai orang abaikan. Ada orang rasa teksturnya pelik, ada yang kata baunya kuat, ada yang cuma anggap ia lauk sampingan. Tetapi, hakikatnya, inilah antara bantuan semula jadi paling kuat untuk tubuh yang sedang cuba membina semula kolagen. Saya bercakap tentang rumpai laut, nori, kombu, wakame dan jenis yang seumpamanya semuanya termasuk dalam kelompok ini. Ramai orang anggap ia sekadar pelengkap sup atau hiasan atas makanan. Tetapi, rumpai laut mengandungi unsur yang sangat sukar ditemui pada sayur darat, sedangkan tubuh orang berusia sangat memerlukannya. Di Kuala Terengganu, ada seorang wanita bernama Mak Cik Rohani. Umur 64 tahun, dia pernah mengadu kepada saya bahawa sejak beberapa tahun kebelakangan ini, tangan dan kaki asyik sejuk, otot pula mudah kejang dan luka kecil pun lambat sangat sembuh. Saya mengesyaki tubuhnya sedang menunjukkan tanda fungsi metabolik yang makin perlahan, tetapi dia tidak mahu bergantung pada ubat. Saya cuma cadangkan satu langkah kecil, cuba makan sedikit rumpai laut secara berkala. Mula-mula dia sendiri ragu-ragu. Dia tanya saya, betul ke benda macam ini boleh bantu? Saya jawab, cuba dulu, harganya pun tidak mahal. 2 bulan kemudian, dia datang semula dengan wajah yang jauh lebih cerah. Dia kata, tangan kaki sudah tidak terlalu sejuk, kaki pun kurang kejang dan bila buat pemeriksaan, bacaannya nampak lebih baik. Anak perempuannya malah menghantar pesanan kepada saya dan berkata, Doktor, emak saya nampak hidup semula. Kenapa rumpai laut boleh bantu sampai begitu? Kerana ia kaya dengan iodin, iaitu unsur penting untuk menyokong fungsi kelenjar yang mengawal kadar metabolisme, pembaikan tisu dan kelajuan pemulihan dalam badan. Ramai orang tua sebenarnya berada dalam keadaan kekurangan ringan tanpa mereka sedar. Akibatnya, tangan kaki jadi dingin. Otot terasa lemah, kebas mudah datang dan luka lambat pulih. Selain itu, rumpai laut juga mengandungi mineral surih yang membantu proses pembentukan kolagen. Tanpa bahan-bahan kecil ini, protein yang anda makan tidak akan dapat disusun dengan baik menjadi tisu yang kuat. Kajian dalam bidang biomolekul menunjukkan bahawa polisakarida daripada rumpai laut boleh merangsang aktiviti sel pembina tisu, membantu pembentukan kolagen dan pada masa yang sama menurunkan keradangan. Beberapa dapatan pada tahun 2021 juga menunjukkan bahawa pengambilan ekstrak rumpai laut membantu mempercepat pemulihan luka dan mengurangkan rasa sakit sendi dengan ketara dalam tempoh beberapa minggu. Jadi bagaimana cara yang selamat untuk makan rumpai laut? Mulakan dengan jumlah kecil. Pilih rumpai laut kering yang bersih, tidak terlalu masin, kemudian gunting halus dan campur ke dalam sup, bubur, salad atau nasi. Dalam banyak hidangan, anda hampir tidak akan perasan rasanya. Cukup 2 atau 3 kali seminggu, tidak perlu setiap hari dalam jumlah banyak. Terlalu banyak juga tidak baik, terutama bagi mereka yang memang ada masalah berkaitan kelenjar dan sedang dipantau doktor. Tetapi bagi kebanyakan warga emas, masalah sebenar bukan terlebih, sebaliknya kekurangan. Jadi kalau anda sering rasa tangan kaki sejuk waktu malam, lutut berbunyi bila berjalan, atau kaki terasa tidak stabil bila bangun dari duduk, jangan cepat abaikan. Rumpai laut yang datang dari laut ini mungkin nampak kecil dan biasa, tetapi bagi tubuh yang sudah lama menunggu bantuan, ia boleh jadi sahabat yang sangat berharga. Anda tidak perlu jatuh cinta pada rasanya. Anda cuma perlu beri ia peluang untuk bekerja. Baik, 6 yang pertama sudah kita lalui. Sekarang kita masuk ke 2 yang paling tinggi dalam senarai ini. Kalau 6 sayur sebelum ini
tugasnya lebih kepada memberi bahan mentah, alat pembaikan dan perlindungan asas. Maka dua yang terakhir ini mempunyai peranan yang lebih dalam. Ia seperti membangunkan semula doktor hebat yang memang sudah sedia ada dalam tubuh anda. Sebenarnya badan kita mempunyai sistem pembaikan diri yang sangat menakjubkan. Semuanya sudah diprogramkan sejak awal. Tetapi bila usia meningkat, sistem itu perlahan-lahan menjadi lesu. Seolah-olah masuk ke mod berjaga jimat tenaga. Bukan rosak, bukan hilang, cuma tidak lagi aktif seperti dulu. Jadi apa yang anda perlukan bukan semata-mata lebih banyak makanan, tetapi satu isyarat untuk menghidupkannya kembali. Dan salah satu sayur yang mampu bertindak seperti suis penghidup itu ialah asparagus. Asparagus nampak halus, kemas, malah kadang-kadang orang anggap ia sekadar sayur hiasan di tepi hidangan. Tetapi kalau dibandingkan dari segi kesan dalam tubuh, saya berani katakan ia mungkin lebih bermakna daripada banyak produk serbuk yang dijual mahal di pasaran. Kenapa saya cakap begitu? Kerana asparagus mengandungi satu bahan yang sangat penting, iaitu antioksidan utama yang membantu melindungi tubuh daripada kerosakan dalaman. Bahan ini berperanan menahan serangan yang merosakkan struktur kolagen, membantu pembaikan tisu penyokong dan pada masa yang sama menjaga serabut saraf supaya tidak mudah tercedera. Di Johor Bahru, ada seorang wanita bernama Puan Maznah, umur 62 tahun. Dia seorang guru tarian tradisional sebelum bersara separuh masa. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, lututnya terasa longgar, langkahnya makin lemah dan bila mengangkat tangan, dia akan rasa seperti ada sengal tajam menjalar di bahagian lengan. Dengan nada sangat kecewa, dia pernah berkata kepada saya, "Doktor, saya rasa mungkin saya sudah sampai penghujung. Saya mungkin tidak mampu lagi mengajar seperti dulu." Saya cadangkan dia makan asparagus 3 hingga 4 kali seminggu. Sama ada dikukus atau dipanggang ringan. Kemudian dimakan bersama sedikit minyak zaitun. Selepas 2 bulan setengah, dia menghantar rakaman kepada saya. Saya nampak dia kembali membuat pergerakan contoh di dalam studio. Badannya lebih yakin, senyumannya sangat cerah. Dia kata, "Saya sangka hidup saya dalam bidang ini sudah selesai. Rupa-rupanya saya masih boleh kembali." Terus terang saya cakap, waktu saya menonton rakaman itu di klinik, mata saya sendiri terasa panas. Sebab bagi seorang doktor, tiada kepuasan yang lebih besar daripada melihat seseorang mendapatkan semula sebahagian hidup yang dia sangka sudah hilang. Jadi apa sebenarnya yang asparagus lakukan? Ia membantu membersihkan radikal bebas yang merosakkan struktur kolagen dari dalam. Dan bila tekanan oksidatif berkurang, tisu penyokong menjadi lebih terlindung dan sendi juga tidak mudah merosot. Dapatan kajian dalam bidang penuaan sel menunjukkan bahawa orang yang mempunyai perlindungan antioksidan yang lebih baik dalam tubuh selalunya mempunyai struktur kolagen yang lebih kuat, tanda kemerosotan sendi yang lebih rendah dan kekuatan tulang yang lebih baik. Tetapi itu belum semua. Asparagus juga mengandungi vitamin K yang membantu mengarahkan mineral ke tulang supaya ia tidak mudah terkumpul di tempat yang salah. Ia juga ada folat yang menyokong pembaikan bahan genetik dan pembaharuan sel. Semua ini sangat penting apabila tubuh sedang cuba menghasilkan gentian kolagen yang baru. Selain itu, asparagus mempunyai satu kelebihan tersembunyi yang ramai orang tidak sedar, iaitu serat khas yang membantu menyuburkan usus. Kenapa ini penting? Kerana bila usus berada dalam keadaan baik, penyerapan vitamin C, magnesium dan pelbagai unsur penting lain juga menjadi lebih lancar. Ramai warga emas sebenarnya bukan makan terlalu sedikit, tetapi tubuh mereka tidak lagi menyerap dengan baik. Asparagus membantu membuka semula jalan penyerapan itu. Jadi, bagaimana cara makan asparagus supaya manfaatnya tidak hilang? Cara yang paling baik ialah kukus atau panggang sekejap. Dengan cara ini,
Lebih banyak bahan aktif dan folat dapat dikekalkan. Anda boleh makan bersama sedikit minyak zaitun, bawang putih atau perahan lemon untuk membantu penyerapan. Jangan masak terlalu lama. Dalam kebanyakan keadaan, kurang daripada 5 minit sudah mencukupi. Kalau terlalu lama di atas api, sebahagian bahan aktifnya akan rosak. Anda tidak perlu makan setiap hari. 3 hingga 4 kali seminggu sudah memadai. Yang penting ialah konsisten. Bila tubuh menerima isyarat yang sama, berulang kali, perlahan-lahan, sistem pembaikan yang lama, tidur itu akan mula bangun semula. Dan bila itu berlaku, anda bukan sahaja rasa lebih ringan bergerak, tetapi juga mula sedar bahawa tubuh anda sebenarnya masih mempunyai kemampuan untuk pulih. Sekarang kita sampai kepada nombor 1. Inilah sayur yang pada pandangan saya paling kuat membantu pemulihan kolagen selepas umur 60. Sayur itu ialah daun ketumbar. Selalunya ia cuma dianggap hiasan, diletakkan sedikit di atas makanan, kemudian ramai orang ketepikan ke tepi pinggan. Tetapi kekuatannya jauh lebih besar daripada yang orang sangka. Jika dilihat dari sudut kandungan, vitamin C dalam daun ketumbar sangat tinggi dan vitamin K di dalamnya juga sangat menonjol. Dua nutrien ini memainkan peranan yang sangat penting dalam pembentukan dan perlindungan kolagen. Di Subang Jaya, ada seorang sahabat lama saya bernama Encik Hamdan. Umur 71 tahun. Kami sudah saling mengenali lebih daripada 40 tahun. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, tangannya kerap kebas, bila naik tangga lututnya cepat lemah dan kulitnya juga semakin jelas kelihatan longgar. Satu hari dia berkata kepada saya rasa kali ini memang betul-betul tua. Saya jawab, bukan semata-mata tua, tetapi tubuh kamu sedang kekurangan sesuatu yang penting. Saya minta dia ambil segenggam kecil daun ketumbar setiap hari, cincang halus dan tabur atas makanan atau kisar bersama minuman yang sesuai. Dia pandang saya dan tanya, semudah itu sahaja? Saya kata, ya, kadang-kadang tubuh tidak perlukan sesuatu yang rumit, cuma sesuatu yang tepat. 3 bulan kemudian dia datang semula dan berkata tangannya sudah jarang kebas, naik tangga pun tidak lagi tercungap seperti dulu. Dia memandang saya sambil tersenyum dan berkata, saya sangka beginilah hidup saya sampai penghujung. Rupa-rupanya hanya dengan daun ketumbar pun tubuh masih boleh berubah sebanyak ini. Saya pun tersenyum. Bukan daun ketumbar itu ada kuasa luar biasa, tetapi tubuhnya memang sudah lama menunggu nutrien yang betul. Bila saya melihat perubahan pada dirinya daripada yang dahulu lesu dan berat menjadi lebih cergas dan bersemangat, hati saya benar-benar gembira. Kenapa saya letakkan daun ketumbar di tempat pertama? Kerana ia memberi perlindungan dalam 3 lapisan. Pertama, vitamin C di dalamnya sangat penting untuk menyambung dan membentuk gentian kolagen. Kalau vitamin ini tidak cukup, anda makan protein sebanyak mana pun, tubuh tetap sukar menghasilkan kolagen yang berkualiti. Kedua, daun ketumbar mengandungi sebatian tumbuhan yang membantu melindungi sel pembina kolagen dan pada masa yang sama meredakan tindak balas keradangan yang merosakkan tisu. Ketiga, ia juga menyumbang kepada perlindungan daripada tekanan oksidatif, membantu proses pemulihan pada kulit, ligamen, rawan dan saraf, serta memperlahankan kehausan tisu pada peringkat sel. Kajian dalam bidang pemakanan pada tahun 2022 mendapati bahawa warga emas yang mengambil vitamin C lebih tinggi melalui makanan semula jadi cenderung mempunyai tisu yang lebih anjal, pergerakan sendi yang lebih baik dan lapisan sokongan bawah kulit yang lebih kukuh. Selain itu, daun ketumbar juga kaya dengan klorofil yang membantu kecekapan penghantaran oksigen dalam tubuh. Ini sangat berguna kerana bila oksigen dihantar dengan lebih baik, otot dan sendi lebih cepat pulih selepas digunakan. Ramai orang berkata mereka tidak suka bau atau rasa daun ketumbar.
Tetapi, saya selalu ingin cakap satu perkara. Kadang-kadang, apa yang tubuh anda perlukan bukanlah apa yang paling anda suka, tetapi apa yang paling mampu membantu anda. Beri ia sedikit ruang dan mungkin anda akan terkejut dengan hasilnya. Cara untuk mengambilnya juga sangat mudah. Cincang sedikit dan tabur ke atas salad, telur, sayur panggang, sup atau campurkan ke dalam minuman yang sesuai. Malah, anda juga boleh letak dalam nasi atau hidangan harian yang lain. Anda tidak perlu makan banyak. Beberapa sudu kecil sehari sudah memadai untuk membantu tubuh meningkatkan sokongan terhadap kolagen, mengurangkan ketidakselesaan pada sendi dan memperbaiki keanjalan kulit secara perlahan-lahan. Inilah kelebihan makanan sebenar. Tubuh lebih mudah mengenal, menyerap dan menggunakannya. Ia bukan pil, bukan serbuk mahal dan bukan janji kosong. Ia ialah makanan yang hidup, yang masuk ke dalam tubuh dan bekerja bersama sistem semula jadi anda sendiri. Ramai orang tanya saya, "Doktor, boleh ke semua 8 jenis sayur ini dimakan bersama dan adakah kesannya akan jadi lebih baik?" Jawapannya, tentu sekali boleh. Malah kalau digabungkan dengan cara yang betul, kesannya boleh jadi jauh lebih kuat. Saya mahu beri anda 3 gabungan yang saya anggap sangat baik. Gabungan pertama ialah lada benggala merah, bayam dan sedikit minyak zaitun. Pada waktu pagi, anda boleh buat telur dadar, kemudian taburkan lada benggala yang dihiris halus bersama bayam cincang, lalu tambah sedikit minyak zaitun. Dalam satu hidangan kecil itu, tubuh anda menerima vitamin C, magnesium dan folat pada masa yang hampir serentak. Ini sangat membantu proses pembentukan kolagen berjalan dengan lebih lancar. Gabungan kedua ialah brokoli, bendi dan bawang putih. Kukus brokoli sekejap, celur bendi seketika, kemudian gaul dengan sedikit bawang putih cincang. Satu gabungan ini memberi perlindungan, pelinciran dan sokongan anti radang dalam masa yang sama. Sendi bukan sahaja dibantu bergerak dengan lebih baik, tetapi juga lebih terlindung daripada keradangan yang berpanjangan. Gabungan ketiga ialah ubi bit, daun ketumbar dan sedikit perahan lemon. Ubi bit boleh dihiris nipis dan dijadikan salad, kemudian taburkan daun ketumbar dan perahkan sedikit lemon. Gabungan ini membantu aliran darah, menyokong ketahanan tulang dan memberi tubuh bahan yang diperlukan untuk memperbaiki tisu dengan lebih berkesan. Tetapi ingat, anda tidak perlu paksa diri makan semua sekaligus. Pilih 2 atau 3 gabungan yang paling sesuai dengan selera dan keadaan anda, kemudian pusing-pusingkan dalam menu harian. Amalkan selama sebulan dan biar tubuh sendiri yang menjawab. Baik, sekarang kita sudah sampai ke penghujung semua 8 sayur ini. Sebelum saya tamatkan, saya mahu cakap sedikit dari hati. Kalau tangan anda kerap kebas, kaki terasa lemah, lutut menjadi keras atau badan terasa seperti semakin kurang sokongan, jangan cepat anggap itu cuma tanda penuaan biasa. Dalam banyak keadaan, itu sebenarnya suara tubuh yang sedang meminta bantuan. Ia seperti sedang berkata perlahan-lahan, "Aku sedang kehilangan sesuatu yang selama ini memegang dan menyokong aku dari dalam." Sokongan itu ialah kolagen. Bila gejala seperti ini mula muncul, selalunya simpanan kolagen semula jadi dalam tubuh sudah berkurang dengan ketara. Tetapi, tolong ingat satu perkara, anda masih belum terlambat dan anda masih belum hilang daya untuk membantu diri sendiri. Selama puluhan tahun, saya melihat 2 jenis orang. Ada yang sanggup berbelanja besar, membeli pelbagai produk, tetapi tubuh mereka tetap semakin lemah kerana asas pemakanan tidak pernah diperbetulkan. Dan ada juga yang hanya menukar beberapa jenis sayur dalam pinggan harian mereka, lalu perlahan-lahan kembali mendapat semula kualiti hidup yang mereka sangka sudah tiada. Sebab itu, saya selalu pegang satu ayat yang sangat saya percaya. Tempat rawatan boleh membantu ketika sakit, tetapi dapur yang bijak menjaga kehidupan yang masih tinggal. Simpan ayat ini dalam hati. Saya sendiri selalu berfikir, kenapa zaman sekarang ramai orang tua makan tidaklah terlalu teruk,
Tetapi tubuh masih penuh masalah. Lama-kelamaan saya faham, isunya bukan semata mata makan terlalu sedikit, tetapi makan tanpa memberi tubuh apa yang benar-benar diperlukannya. Generasi kita pernah melalui zaman yang susah. Dulu bagi kita, asal kenyang itu sudah cukup baik. Kalau dapat makan lauk yang lebih istimewa sedikit pun sudah dianggap satu nikmat besar. Tetapi sekarang kita harus faham bahawa tubuh orang berusia tidak lagi hanya perlukan rasa kenyang. Ia perlukan makanan yang tepat. Anda mungkin makan banyak setiap hari, tetapi bahan yang paling penting untuk tubuh memperbaiki diri, itulah yang sering tidak masuk. Ibarat sebuah enjin, anda isi minyak penuh, tetapi lupa masukkan cecair penyejuk. Enjin itu tetap akan rosak walaupun tangkinya penuh. Tubuh pun begitu. Anda boleh makan banyak protein, tetapi kalau tiada vitamin C, tiada magnesium, tiada perlindungan antioksidan, kolagen yang sepatutnya dibina, itu tetap tidak akan terbentuk dengan baik. Sebab itu, makan dengan betul jauh lebih penting daripada makan dengan banyak. Saya cakap semua ini bukan sekadar sebagai doktor, tetapi juga sebagai seorang anak. Arwah ibu saya dahulu pun pernah hidup dengan cara begitu. Hari-hari makan sayur yang sama, asalkan kenyang, asalkan cukup alas perut. Dia tidak pernah rasa perlu membeli sayur yang berwarna-warni atau makanan yang orang anggap istimewa. Pada usia 68 tahun, dia pergi akibat komplikasi penyakit yang sebenarnya mungkin boleh dikurangkan kalau perubahan kecil dibuat lebih awal. Saya tidak boleh ubah apa yang sudah berlaku, tetapi mungkin sebab itulah sampai hari ini saya masih terus berkongsi perkara seperti ini. Saya tidak mahu lebih ramai orang kehilangan kesihatan hanya kerana mereka tidak pernah diberitahu bahawa sebahagian jawapannya sudah lama ada di dapur mereka sendiri. Jadi, hendak mula dari mana? Saya mahu beri anda satu rancangan yang sangat mudah dan tidak memeningkan. Saya panggil ini Pelan 30 Hari untuk bantu tubuh membina semula sokongan dari dalam. Minggu pertama, kita bina asas dulu. Setiap hari, pilih satu sayur yang kaya dengan vitamin C, sama ada lada benggala merah atau daun ketumbar. Jangan tamak dan jangan terus mahu buat semuanya sekaligus. Tugas anda cuma satu, bina tabiat. Pada waktu pagi, hiris setengah biji lada benggala merah dan makan bersama salad atau ulam. Atau kalau anda lebih suka, buat telur dan tabur sedikit daun ketumbar di atasnya. Mudah, ringan dan tidak membebankan. Minggu kedua, kita tambah sedikit kekuatan. Masukkan satu sayur hijau gelap seperti bayam atau brokoli dan makan bersama sayur minggu pertama. Contohnya, pagi ambil lada benggala, tengah hari minum sup bayam dengan telur. Perlahan-lahan tubuh mula menerima lebih banyak bahan yang diperlukan untuk membaiki diri. Minggu ketiga, kita perhalusi pilihan. Cuba masukkan bendi, ubi bit atau asparagus. Anda tidak perlu paksa diri makan semua. Pilih yang anda paling boleh terima dan yang badan anda rasa paling serasi. Minggu keempat, kita naik satu tahap. Kalau sesuai, cuba tambah sedikit rumpai laut, 2 atau 3 kali seminggu. Tidak perlu setiap hari dan tidak perlu terlalu banyak. Teruskan sampai cukup sebulan, kemudian perhatikan sendiri apa yang berubah. Pemulihan sebenar memang tidak berlaku dalam satu malam, tetapi ia juga tidak memerlukan masa bertahun-tahun. Dalam tempoh sebulan, ramai orang sudah boleh mula rasa perbezaannya. Jadi mulai esok, beri tubuh anda satu sayur yang betul setiap hari. Sedikit demi sedikit, satu suapan demi satu suapan, satu hidangan demi satu hidangan, tubuh akan mula berubah. Saya juga mahu ajak anda sertai satu cabaran yang sangat bermakna. Cabaran 30 hari membina semula kekuatan tubuh. Mulai hari ini, cuba ambil gambar sayur yang anda makan dan tulis di ruang komen apa gejala yang anda sedang alami. Adakah tangan anda kerap kebas, kaki selalu lemah, sendi kerap sakit atau kulit makin cepat longgar? Mari kita catat perubahan ini bersama-sama selama 30 hari. Setiap minggu, datang semula,
dan kongsi perkembangan anda. Ceritakan apa yang anda rasa, apa yang berubah dan apa yang masih anda perjuangkan. Sebulan dari sekarang, saya akan pilih 3 kisah yang paling menyentuh hati dan paling memberi semangat untuk saya kongsikan dalam video seterusnya. Percayalah, pengalaman anda mungkin menjadi sebab seseorang yang lain tidak berputus asa. Jangan pandang kecil kuasa cerita anda. Kalau anda rasa perkongsian hari ini bermanfaat, tolong berikan sokongan supaya lebih ramai orang yang sedang menahan sakit dalam diam dapat melihat bahawa perubahan masih mungkin berlaku. Ikuti saluran ini dan terus bersama saya kerana setiap minggu kita akan berkongsi panduan kesihatan yang mudah, masuk akal dan sesuai diamalkan selepas umur 60 supaya anda boleh terus hidup dengan lebih kuat, lebih stabil dan lebih sihat. Dalam perkongsian seterusnya, saya akan bawa anda lihat bagaimana 3 pergerakan harian yang sangat mudah boleh menjadikan kesan lapan sayur ini lebih kuat. Ramai orang sudah makan dengan betul, tetapi masih tidak nampak hasil kerana cara mereka bergerak tidak membantu tubuh menggunakan nutrien itu dengan baik. Sebelum saya tamatkan, saya mahu ingatkan sekali lagi, kalau anda ada 3 tanda ini, itu bermaksud tubuh anda sudah mula meminta pertolongan. Tanda pertama, bila bangun pagi, jari tangan rasa keras dan sukar digenggam lebih daripada 5 minit. Tanda kedua, berjalan kira 500 meter pun sudah rasa kaki lenguh dan terpaksa duduk berehat. Tanda ketiga, luka kecil mengambil masa lebih 2 minggu tetapi masih meninggalkan kesan yang jelas. Kalau anda ada 2 daripada 3 tanda ini, jangan tangguh lagi, mulakan perubahan esok pagi. Saya akan terus ada di sini menemani anda perlahan-lahan. 1 suapan, 1 hari, 1 langkah, 1 tahun pada 1 masa. Ingat itu.